Fiz, carikan rumah bawah 350,000 dekat area Kulai. Kalau boleh nak teres 2 tingkat, 3 bilik, 2 bilik air. Kau ni macam-macam minta. Ada apa benda rumah yang kau nak ni belakang rumah aku ni untuk review. Let's go. Okey, ini adalah bahagian carport dia. Sorry, dia punya carport agak bersepah sikit. Tapi kalau kau tengok keluasan carport ni boleh buat 1 biji kereta. Okey, settle bahagian luar, jom kita masuk dalam. Okey, ini adalah bahagian ruang tamu dia. Kalau kau tengok kiri kanan dia punya saiz agak sedang-sedang je. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Still boleh lagi lepak dengan family dekat ruang tamu ni. Okey, ini adalah keluasan ruang tamu dia. Okey, ini pula dia punya dining area dia. Apa yang best tentang dining area dia, kalau kau tengok pun nampak pun betul-betul nampak agak luas. Nak letak satu set meja makan untuk 6 ataupun 8 orang makan pun tak ada masalah. Okey, ni adalah keluasan dining area dia. Alright, sebelum korang pergi ke bahagian kitchen, korang akan jumpa satu toilet yang dah siap reno. Okey, settle bahagian toilet, korang akan jumpa bahagian kitchen yang nampak yang agak luas, dah siap dengan tabletop. Tapi kalau korang ada duit lebih, boleh tambah kabinet yang belah bawah. Okey, ni adalah kawasan bahagian kitchen dia. Okey, settle bahagian bawah, jom kita naik atas. Yang mana korang tahu rumah ni 3 bilik dan 3 bilik ni semua dekat atas. Okey, ni adalah bilik pertama dia. Kalau kau tengok bilik pertama ni kiri kanan dia, betul-betul nampak agak luas. Nak letak katil queen dekat sini pun tak ada masalah. Okey, ni adalah kawasan bilik pertama dia. Okey, ni adalah bilik kedua dia. Dia punya sizing dia agak kecil sikit. Tapi bilik ni sesuai untuk jadikan bilik mini office pun okey. Jadikan bilik anak pun okey. Jadikan dia katil 2 tingkat sebab dia agak tinggi sikit dekat sini. Okey, ini adalah kawasan bilik kedua dia. Okey, ni adalah bilik ketiga dia. Kalau kau tengok kiri kanan dia, dia punya sizing dia agak nice juga. Tapi apa yang special dengan bilik ketiga ni, dia ada dah siap dengan toilet. Okey, ni adalah kawasan bilik ketiga dia. Kalau korang mencari rumah teres low cost, 3 bilik, 2 bilik air, harga bawah 350,000 saja dekat area Kulai. Yang mana berminat, boleh tekan link dekat bio guys. Ciao.